ada yang support apa, tak ada yang kita boleh dengar masalah kita apa ni, macam mana kita nak suruh mindset kita ni? Allah segala-galanya, dik. Pergi mampus dengan apa yang manusia. At the moment bila kita nak support manusia, kita akan lemah. At the moment bila kita nak support mak kita akan susah. At the moment bila kita nak meluahkan kepada manusia, kita akan lemah. Allah dulu, Allah akan bagi hantar sebab. Segala ujian yang berlangsung kat adik sekarang ni, Allah izinkan. Betul tak betul? Betul. Allah jadikan betul? Betul. Sebab Allah nak adik sekarang jadi hebat. Sebab Allah nak adik ni bergantung pada dia. Nak tanya, masalah besar menyebabkan kita menangis lagi besar pada Allah, betul? Kalau kita senang, kita solat pun memang lari laju, betul? Betul. Yes. Jangan lari pada masalah. Jangan fikir kenapa masalah ada hari-hari. Masalah ada hari-hari sebab Allah nak kita hari-hari. Yang lebih datang ke masalah lebih teruk sebab masalah macam ni pun kau tak cari aku. Aku bikin lebih teruk. Masalah akan menyebabkan kita lebih rapat pada Allah. Selagi tak rapat pada Allah, kita akan stay pada benda yang sama. Bila kita improve tauhid kita, masalah yang lebih besar akan datang sebab Allah nak improve tauhid kita lebih besar. Masalah ikut Allah. Masalah besar, kita harapan Allah tu lebih besar. Lagi besar, harapan Allah tu lebih besar. Saya doakan adik boleh settle masalah ni dengan harap pada Allah lebih, Allah akan bagi hadiah. Nanti masalah akan datang, jangan cakap kasi abang, masalah tak ada lagi ya. Masalah hari-hari ada. Sebab Allah nak kita hari-hari. Betul lah, bagi dia cakap tak boleh lari pada masalah, tapi selalu masalah tu datang, tapi kita tak risau masalah tu, tapi masalah ni pula datang. Masalah ni pula datang, kita fikir buat kita. Aku punya mindset ni, dik. Sebab apa nak hidup? Adik kaya 1 juta sekalipun akan ada masalah. Ada hutang sekalipun ada masalah. Jangan manja sangatlah, tak nak ada masalah. Ada anak pada masalah, ada anak cacat tak? Tak ada kan? Pernah cerai tak? Tak pernah kan? Pernah tak satu Malaysia kecam kita? Pernah? Masalah adalah satu hadiah untuk kita. Dengan cara macam mana? Dengan cara masalah yang besar, aku harap pada Allah lebih besar. Inilah Gen Z punya masalah. Fikir aku nak senang. Nak senang tak ada masalah kat syurga, dik. Nak masuk syurga pun susah, dik. Kena ada banyak masalah, mengharapkan Allah dan pahala kita banyak, barulah kita dapat masuk syurga, dik. Switch mindset, dik.